Jika kita perasan, sejak kepelagakan ni, banyak motor jenis skuter yang ada di pasaran negara kita. Sehingga kan ada di kalangan kita menggelarkan perang skuter antara pengeluar motosikal. Aku salah seorang yang telah terpengaruh dengan produk yang mereka perkenalkan. Aku terima motor ni hujung Disember tahun lalu. Aku antara orang yang bernasib baik kerana ketika itu ramai yang sedang menanti untuk dapatkan motor ni. Boleh katakan aku agak terkejut bila posting pertama aku dalam episod lepas dapat sambutan yang bagi aku agak memberangsangkan. Mungkin juga ramai kat luar sana yang nak tahu lebih tentang motor ni sebelum buat keputusan nak beli ataupun tak. Jadi pada kali ni, aku nak bawa korang ride dan kita review motor ni. Seperti yang kita ketahui, motor ni dilancarkan pada 3 Ogos 2025. Walaupun dah lebih kurang 4 bulan dilancarkan, motor ni memang sukar nak ada yang ready stock kat kedai. Aku difahamkan ada yang tunggu hampir 2 bulan lamanya. Macam biasa, orang akan selalu tanya tentang top speed. Sepanjang pengalaman aku, motor ni hanya dapat lebih kurang 115 hingga ke 120 km/h je. Kalau korang yang suka akan kelajuan, aku tak rasa motor ni sesuai dengan korang. Tapi untuk yang jenis macam aku, bagi aku kelajuan yang ada ni dah cukup. Aku lebih suka jalan santai untuk menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Motor ni bagi aku sesuai sangat nak guna sebagai kegunaan harian kerana saiznya tak terlalu besar. Manakala untuk perjalanan jauh pula disebabkan kapasiti minyak yang besar di samping ianya dilengkapi dengan sistem penyejukan coolant, aku rasa tak ada masalah nak jalan jauh. Waktu aku terima motor ni, minyak yang kedai kasih memang cukup-cukup untuk aku berjalan sampai ke stesen minyak untuk isi minyak sendiri. Kedekut betul nak bagi minyak. Untuk kali pertama, aku berjaya isi 10.104 liter atau bersamaan RM20.11. Dan hasilnya, aku dapat guna dalam anggaran jarak 270 km perjalanan. Kalau korang tanya aku, antara tarikan yang aku suka motor ni adalah gaya. Bagi aku, memang kenalah pada jiwa aku. Aku akui motor ni agak berat pada mulanya. Tapi lama kelamaan, aku rasa dah mula serasi. Namun,
Bagi korang yang berketinggian kurang dari 160 cm, motor ni agak tinggi dan aku percaya akan ada sedikit menyukarkan korang, terutamanya jika berada di traffic light. Boleh kebas kaki berjenjet macam aku. Dari segi keselamatan, motor ni telah dilengkapi dengan sistem ABS. So, kalau korang brake mengejut, tak adalah tergolek jatuh. Benda ni boleh jadi kadang-kadang kat jalan raya jika kereta kat depan tukar lorong secara tiba-tiba, terutamanya ketika jalan sesak. Untuk kali ini, aku tak berniat nak bercerita mengenai tentang teknikal motor ni kerana aku bukanlah pakar. So, aku lebih sesuai sentuh mengenai pengalaman aku memiliki motor ni. Ada beberapa komen yang aku nak kongsikan. Yang pertama, kalau korang tengok kat TFT screen ni, bagi aku pada mulanya ianya memang menarik. Tak semua pengeluar motor yang keluarkan motor seangkatan macam motor ni mampu bagi. Mula-mula, aku teruja nak sambungkan telefon aku kat sistem skrin ni melalui apps yang dikhaskan. Tapi lama-lama, aku rasa macam masih ada kekurangan yang perlu ditambah baik. Aku tak selesa nak hubungkan telefon aku dengan sistem ni. Korang bayangkan, jika nak run apps sistem ni, korang tak boleh keluar dari apps tersebut sepanjang penggunaan. Yang kedua, aku dapat rasakan yang meter petunjuk minyak yang ada kat skrin tu tak begitu tepat. Walaupun dah jalan berpuluh kilometer, minyak masih tunjuk takat penuh. Nanti tiba-tiba dia akan tunjuk minyak suku atau separuh. Jadi, bila dalam keadaan begini, tak mustahil minyak yang separuh tadi berubah jadi kosong secara tiba-tiba. Selain dari itu, stand motor ni juga diletakkan sensor. Jika korang terlupa nak angkat, motor ni korang tak boleh nak start. Walaupun ada asas kenapa ianya diperkenalkan, namun kadang-kala terasa sedikit janggal dengan sistem ni, sehingga kan nak turun sekejap pun terpaksa matikan enjin. Walau bagaimanapun, perlu diakui ini adalah masalah yang kecil dan tidak begitu menjejaskan fungsi penuh sebuah motosikal. Aku tetap enjoy dengan apa yang Kiwi tawarkan pada aku dengan harga sebuah motosikal yang mampu milik. So, kalau korang ada terniat nak cari motor bawah 250cc dan sedang berkira-kira dalam membuat keputusan serta bajet kurang dari RM10,000, mungkin review aku ni boleh mempengaruhi sedikit sebanyak dalam keputusan korang.